Nak cari sesuap nasi pun susah kat negara sendiri. Cari sesuap nasi pun tak boleh dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Undang-undang ni untuk warga negara Malaysia je ke? Aku tengok kalau warga asing elok naik motor tu jual aiskrim ke Hulu. Bangladesh nampak naik basikal nampak jual. Tu bagus lah Malaysia kalau naik tempatan ni dah kena angkut lah ni semua ni kan. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi beberapa cuplikan video. Netizen Malaysia murka dan mengecam petugas keamanan Malaysia yang memperlakukan seorang pacik sebagai pedagang dengan semena-mena dibanding dengan perlakuan petugas keamanan di Malaysia dengan warga asing, sehingganya membuat netizen Malaysia sangat murka. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Tengok ni majlis bandaraya MBMB. Bangladesh pun boleh duduk macam ni ya. Bangladesh bebas ya. Nah, ini Pak C nih, Pak C nih. Jualan pete. Ini warga lokal ini. Nak cari sesuap nasi pun susah kat negara sendiri. Cari makan modal. Bukan barang apa, nak cari sesuap nasi pun tak boleh dekat negara sendiri. Habis tak boleh berdagang pun menyamuk. Cara tiba-tiba video ni lalu dekat FYP aku, so aku tersentuh dengan video ni. Dalam video tu menunjukkan seorang pakcik yang sedang berniaga jual petai, hanya jual dekat atas motor je. Tapi dia dihalau dan tak dibenarkan untuk berniaga. So pakcik tu mengamuk dan pakcik tu baling petai tu. Dan pakcik tu kata nak cari duit dekat negara sendiri pun susah. Habis takkan nak kena sampai menyamun. Aku tak tahulah, aku rasa sedih sangat. Aku rasa macam manalah kalau ayah aku sendiri yang kena macam tu. Mungkin pakcik tu ada perut yang dia nak isi kat rumah. Dan korang bayangkanlah kalau niaga pun jual petai, bukannya boleh kaya, untung pun banyak mana lah sangat. Aku yakin pakcik tu niaga bukan untuk jadi kaya, hanyalah sekadar cukup untuk alas perut, cukup untuk kelangsungan hidup je. Sebagai seorang rakyat biasa, aku rasa yang benda ni tak adil sebenarnya. Mungkin pakcik tu tak dibanding dengan warga asing ya. Sebab yang dia ada yang bebas, dia pun pilih untuk berdagang atas motor. Dia berniaga pun ikut kemampuan dia, dengan usia dia. Apa je yang dia boleh buat, itu je lah yang dia boleh buat. Tiba masa tak boleh, tiba masa kena halang pula. Tapi sebagai orang yang bekerja di sektor kerajaan pun aku faham juga. Yelah, pegawai tu hanyalah sekadar ikut arahan je. Apa yang disuruh, itulah yang dibuat. Kang kalau dia tak buat, orang cakap dia ni makan gaji buta. Tak lah geng, aku pun tak tahu. Tapi aku rasa sedih. Korang macam mana? Korang rasa macam mana? Patut ke pakcik tu kena macam tu? Ataupun apa yang pegawai tu buat satu benda yang betul? Dan aku nak minta tolong dekat korang, kepada siapa-siapa yang kenal dengan pakcik ni, boleh tak bagi saya kontak nombor pakcik ni, sebab ada benda yang saya nak bantu dia. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ni kita dapat ambil kesempatan untuk tolong saudara se-Islam kita. Mana tahu akan datang bila kita susah, sekarang apa-apa gampang viral ya. So kalau ada siapa-siapa ada nombor kontak pakcik ni, boleh DM saya ataupun boleh komen kat bawah. Di Indonesia juga begitu ya. Pakcik, apa benda yang pakcik buat ni? Nak memberikan semua benda ni, kenapa pakcik? Yang mana tak tahu, kau boleh tengoklah video ni ya. Kenapa nak cari sesuap nasi pun tak boleh dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Okey, kau dah nampak, kau dah tengok apa semua kan. Aku tak nak cakap lebih. Pakcik, satu benda je saya nak cakap kat pakcik. Sekarang ni satu Malaysia tengah cek pakcik termasuk saya. Sebelum saya nak cakap lebih, saya nak minta maaf dulu. Okey, saya bukan nak kurang ajar, bukan nak biadab. Saya nak minta tolong sangat
siapa yang kenal pakcik ni, tolong bagi tahu saya. Saya betul-betul nak jumpa pakcik ni. Yang saya dengar pakcik ni duduk PD betul. Okey, orang Negeri Sembilan. Saya pun orang Negeri Sembilan. Sekarang ni pun saya berniaga dekat dataran Selangor. Pakcik tolong banyakkan bersabar, relax, santai. InsyaAllah ada lagi rezeki lain yang akan masuk. Siapa yang kenal pakcik ni, tak kisahlah jiran ke, atuk ke, pakcik saudara ke, apa, kawan ke, tolong bagi tahu saya. Kalau boleh dalam minggu ni juga saya nak jumpa pakcik ni. Saya tak nak lagi sebulan ke, lagi 2 bulan, saya tak nak. Saya nak dalam minggu ni. Kalau boleh esok saya nak pergi jumpa pakcik ni. Pakcik, tolong doakan saya. Korang semua tolong share video aku sampai aku jumpa pakcik ni. Tolong sangat-sangat. Bye-bye. Assalamualaikum. Itu saja. Kau nak cari tujuan nanti, kau tak boleh dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tadi saya duduk scroll TikTok dan lalu FYP saya video seorang pakcik yang jual petai dengan motor. Tak silap saya dekat Port Dickson. Apa nak cari tujuan nanti, kau tak boleh dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Bila saya baca komen, ada kata itu ayah dia dan ayahnya diperlakukan seperti penjenayah. Dan ayahnya hanya mencari rezeki di situ. Dan saya nak tanya, jadi penguatkuasa ni sombong sangat kenapa? Kamu ingat kuasa yang ada dengan kamu ni kekal sampai bila-bila ke macam mana? Jadi saya mohonlah kepada Majlis Daerah Port Dickson supaya siasat siapa lelaki 2 orang ni. Nak tegur-tegurlah cara berkhidmat. Dengan warga asing kamu boleh pula cakap baik-baik. Dengan bangsa Melayu kamu maki hamun, angkut barang, pukul, nak pijak kepala. Mana ihsan kamu ni? Tambah-tambah ni bulan Ramadan, dengan tangan dalam poket, kemain sombong ni jadi penguatkuasa. Jadi saya nak tanyalah, tu ke etika kita jadi penguatkuasa? Jadi kepada MPPD, tolong ambil tindakan kepada 2 orang penguatkuasa kamu ni. Assalamualaikum. Marah semua. Kayak yang terjadi di Indonesia kemarin ya, Kusmis Peta. Pakcik tu berniaga petai pakai motor, bukan dia pacak warung kat tepi jalan tu. Kalau dia pacak warung tu salah lah. Ni pakai motor. Kalau awak cakap tak boleh berniaga sini, pindah tempat lain pun okey lah. Ini dekat nak raya ni bang, cari duit poket. Timbang rasa sikit bang, timbang rasa sikit. Undang-undang ni untuk warga negara Malaysia je ke? Aku tengok kalau warga asing elok naik motor tu jual aiskrim, Hulu Hilir, entah lesen ada ke tak ada, rotek hidup tidak. Dibandingkan sama warga asing yang memang bebas itu ya. Apa yang pakcik tu cakap, nak cari makan dekat negara sendiri pun susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya. Okey, sebab Raya dah dekat kan. Hari ni, okey, viral satu kes di mana ada seorang pakcik tu, dia meniaga petai tepi jalan. Tiba-tiba dia mengamuk, dia baling semua petai dia kan. Sampai marah-marah dekat penguatkuasa kan. Okey, sampai dia cakap, okey, nak cari makan dekat dibanting, bahasa Malaysianya dibaling ya. Betul lah apa yang pakcik tu cakap. Aku sangat-sangat setuju apa yang pakcik tu cakap. Nak cari makan dekat negara sendiri pun susah. Kalau kita tengok dekat kat luar sana kan, kedai Aceh, kedai Pakistan, mak Bangla, semua lepas. Sebab apa? Korang tahulah jawapan dia sendiri kan. Aku tak nak ulas lebih kan. Nanti sekarang tak pasal ada kereta Pondo datang rumah aku kan. Tapi itulah hakikat dia. Dekat negara kita sekarang ni yang tercinta, kita dah macam anak tiri. Okey, penguatkuasa ni berani tunjuk apa ni? Berani tunjuk belang dekat geng-geng Type M je kan. Kalau type lain aku tak tahulah kan. Tapi banyak viral yang kes yang Type M je yang kena selalunya kan. Dan macam kita ni seolah-olah macam kena pijak-pijak je dengan dia orang kan. Tapi pesan aku kepada geng-geng penguatkuasa lah kan. Aku tahu engkau hanya menjalankan tugas, okey? Tapi janganlah letak otak dekat kepala lutut. Okey? Kita sebagai manusia, kita ada satu benda yang membezakan kita dengan binatang, iaitu belas kasihan dan juga ihsan nama dia. Kan, especially di bulan puasa ni. Kan? Jangan buat macam perangai binatang. Okey? So kita kena ada ihsan dan juga kena ada belas kasihan dalam menjalankan tugas. SOP, rule, polisi, itu semua benda yang manusia buat. Okey, benda tu boleh diubah. Satu benda dalam dunia tak boleh diubah, which is Al-Quran. Kau ingat tu je. Okey, kawan-kawan aku yang jadi penguatkuasa ke apa ke tak kisahlah, kau orang pangkat apa sekalipun kan.
tolonglah ada common sense sikit kan. Pakcik tu bukanlah dia niaga sampai berjuta-juta dia dapat duit tepi jalan tu kan. Mungkin pakcik tu meniaga tu nak cari duit, nak beli juadah buka puasa je geng. Okey, korang tak kesian ke? Belas ihsan kat mana? Otak letak kat mana? Kita tak kisahlah. Okey, korang ni macam mana pun, datang daripada mana kan. Tapi bagi aku, kita sebagai manusia kena ada, kita ada budi bicara, kita ada belas ihsan, kita ada rasa kasihan pada manusia. Okey, itu kita menjadikan kita sebagai manusia, membezakan kita dengan makhluk lain dekat atas dunia ni. Bagi korang yang menonton video ni dekat luar sana kan, kalau korang nak cari income tambahan, okey, jom follow aku dekat website aku. Dalam website aku ada channel, link channel, join channel aku. Okey, aku ajar korang macam mana nak jadi saudagar emas online. Okey, itu cara aku. Okey, kalau korang setuju, korang join, suka join, tak suka tinggalkan. Okey guys, jumpa dalam channel. Assalamualaikum. Nah, ini orang Bangla bebas, warga asing bebas dagang. Orang asing bebas nyantai. Dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Bukan hari 24 jam cari tenaga. Bukan 24 jam. Habis tak boleh tenaga, suruh menyamuk. Suruh jual dada. Bangladesh nampak naik basikal le nampak jual. Ini bebas. Malaysia kalau rakyat tempatan ni dah kena angkut ni semua ni kan. Kau tengok warga asing niaga macam ni pun boleh nampak. Bebas Malaysia macam ni masuk sebagai pekerja kan. Di Malaysia dagang kan? ataupun sebagai pelancong kan. Tapi boleh meniaga nampak. Bebas lah Malaysia macam ni. Nampak lagi jual sirih nampak. Lagi ada jual sirih. Jual sirih. Macam-macam ada kat Malaysia ni. Ini betul-betul macam dekat Bangla nampak. Semua ada jual air nampak. Meriah ruang ni. Ini apa jual? Kuih. Bangladesh kuih. Ya. Semua ada. Malaysia macam-macam ada. Kuih ada. Ni lagi satu lah. Tengok apa jual? Sirih. Sirih boleh jual. Dia apa? Rohnya ke Bangla? Sirih. Bangla. Ni apa jual? Kuih. Apa? Oke guys, demikian beberapa cuplikan video bagaimana perlakuan dari petugas keamanan di Malaysia terhadap orang tempatan Malaysia dengan warga asing. Dengan melihat video ini kita bisa tahu ya bagaimana perlakuan dari petugas keamanan terhadap warga tempatan dan warga asing yang melakukan aktivitas. Warga tempatan Malaysia diperlakukan semena-mena hanya untuk jual petai untuk kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan warga asing yang semata-mata di Malaysia itu hanya sebagai tenaga kerja, akan tetapi justru diberi kebebasan yang sebenarnya melanggar undang-undang di Malaysia. And jelas ini perlakuan yang sangat berbeda sekali, sangat miris. Makanya membuat netizen Malaysia sangat murka, apalagi ada kejadian yang seperti ini. Mereka membandingkan dengan perlakuan yang diterima oleh warga asing. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.